Okay, setiap kali cikgu bagi topik karangan ulasan di sekolah, tak kira pelajar darjah 5 sampai tingkatan 5 akan hadapi masalah idea tak cukup. Kenapa idea tak cukup? Kamu kurang membaca. Cikgu pun bagi arahan, balik rumah kamu kena banyak membaca. Tapi berapa ramai daripada kita yang membaca? Nobody reads. No time to read. So much thing to do. Jadi saya, teknik Cikgu Sugus ialah memberikan untuk setiap tema tingkatan 5 sampai darjah 5 sampai tingkatan 5, setiap tema saya singkatkan jawapan saya, isi saya dengan huruf-huruf yang menjadi tajuk ataupun tema itu sendiri. Contohnya alam sekitar, saya boleh letakkan lebih 20 idea di sini. 20 idea kita hafal hanya dengan menghafal perkataan alam sekitar. Contohnya L untuk alam semula jadi ialah perkataan seperti lestari. Lestari dengan isu alam semula jadi sangat-sangat penting. Melestarikan maknanya mengekalkan. Contohnya melestarikan keindahan alam semula jadi. Usaha-usaha perlu diambil untuk melestarikan keindahan alam semula jadi. Maknanya lestari maknanya kekalkan. Important word. Very very important word. Okey. Perkataan lain macam K, saya boleh bagi kamu khazanah. Khazanah alam semula jadi. Ataupun perkataan seperti kepelbagaian. Kepelbagaian. Juga K, kepelbagaian flora dan fauna. Kepelbagaian flora dan fauna daripada K. Tengok K saya bagi idea, L saya bagi idea. Daripada A, alam sekitar semuanya saya beri lebih 20 idea. Jadi ini cara kita belajar dalam kelas, dalam seminar Cikgu Sugus, dalam online tuition saya. Ini menjadi, saya rasa cukup efektif kerana pelajar darjah 5 pun boleh ingat. They enter exam hall with some ideas. Otherwise how? You study, you forget, you study, you forget, you study, you forget. So we have to find a solution. Okay, satu lagi saya nak kongsi dengan kamu. Perkataan seperti M. Oh, very important word M. Mesra alam. Mesra alam ini teknologi-teknologi mesra alam ataupun projek-projek pembangunan yang bersifat mesra alam sangat berkaitan dengan isu alam sekitar. Dan satu lagi rangkaian kata yang cukup penting ialah memelihara, memelihara dan memulihara. Memelihara dan memulihara. Jadi mesra alam, memelihara, memulihara, 3 kali M ni membantu kita ingat. Setiap kali kita ingat M, kita ingat 3 perkara ini. Ini cara yang mudah merekodkan idea, mudah untuk merekodkan idea, dan pada masa yang sama pelajar dapat menghafal perkara-perkara penting yang dapat dibawa terus ke Dewan Peperiksaan. Hanya tugas kamu mudah saja. Buat formula macam ni, hafal dan buat latihan in out in out in out. Take a piece of paper, rewrite again, write again, write again. Practice make perfect. So exam day you remember so many things that is useful for you to write your ulasan or your karangan. Okay, kita bagi satu lagi. Okay, siapa boleh bagi S? S. S, just tell me. Sumber makanan. Sumber, tengok perkataan sumber, okay, tuliskan sumber. Alam semula jadi ini adalah sumber segala-galanya. Sumber makanan, sumber protein, sumber oksigen, sumber kayu-kayan, sumber perubatan tradisional. So many sumber lah. Okay? Alam semula jadi. Kalau kamu ingat S saja, sumber saja, sudah banyak idea kamu dapat untuk topik-topik seperti alam sekitar. Jadi kalau nak belajar BM, jadikan kerja kita senang. We have to record number 1 ideas. Through the ideas we have the words, strong words. Kalau topik alam sekitar, perkataan macam lestari, mesra alam, khazanah, flora, fauna is a must. You cannot write a karangan alam sekitar tanpa perkataan-perkataan ini. Kalau ditulis pun kesannya kurang. Tidak ada kesan. Everybody wants to see strong words in your essay. Kalau kemalangan jalan raya, essay itu mesti ada perkataan-perkataan yang cukup kuat tentang kemalangan. Okey, apa perkataan yang penting untuk isu kemalangan? Contohnya, kemalangan jalan raya, what is the word that you must use in your essay? Anybody? Perkataan seperti kecuaian, perlu tak? Kecuaian, yes you? Come on, sit down.
Tragedi, yes, tragedi. Perkataan seperti tragedi dengan kemalangan cukup berkaitan. It must be part of your karangan. Malang tidak berbau. Malang tidak berbau, you can memorize. Okay, malang tidak berbau. Sistem keselamatan. Sistem keselamatan seperti CCTV dan sebagainya. Ya. Elakkan kecuaian. Kecuaian, perkataan kecuaian dengan isu kemalangan tak boleh lari. Yes. Alam maya. Alam maya. Okey, alam maya, internet. Internet dapat dipergunakan untuk mengawal, memantau keadaan jalan raya. Ambil berat. Ambil berat, prihatin, peka, sensitif pada isu-isu alam, isu-isu kemalangan. Sangat penting. Nasihat. Nasihat, yes. Elakkan sikap terburu-buru. Sikap terburu-buru. Okey, cukup. Sikap terburu-buru. Jadi setiap topik ada keywords. Dan keywords ini kalau kita hafal, kerja kita jadi cukup senang. Itu cara Cikgu Sugus. Itulah teknik Sugus. Sebenarnya ada banyak yang telah saya cipta dan saya kongsi idea ini. Satu untuk para pelajar, dua untuk guru-guru dalam pengajaran, tiga untuk ibu bapa juga dapat membantu. And you can do the same thing for English. Can you do the same thing for English? Yes. You want to memorize some beautiful words for your essay, you can do the same thing for English. Okay? Yes. Alright, thank you.